saya Ramzi bin Ramli. Saya mula bertugas sebagai pegawai kebudayaan di Universiti Melaya pada tahun 2001. Uniknya panggung eksperimen ini, ia adalah boleh dikatakan antara pentas-pentas teater yang terawal di Malaysia. Bukan sahaja persembahan teater konvensional yang dipentaskan di panggung eksperimen, tetapi persembahan etnik, orang asli, peribumi-peribumi yang lain di seluruh Malaysia juga kerap diberikan penghormatan oleh pusat kebudayaan. Panggung eksperimen ini, kita katakan panggung keramat ini, melahirkan pemikiran-pemikiran baharu untuk mencanai pemikiran mahasiswa ketika itu, melihat sosio budaya, sosiopolitik, ekonomi Malaysia dengan lebih dekat dan memberikan impak kepada negara. Inilah tempatnya panggung eksperimen.